Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to everyone. So untuk video kali ini saya nak buat backtest bagi indikator kita untuk tahun 2026 bulan Februari, sepanjang bulan Februari, okay. Saya pun dah select date, start daripada Februari 2026, 1 Februari lah. So kita dah select. So without further ado, kita straight backtest lah supaya video ni tak panjang. Okay, dah ada satu entry. Kita buat long position. Macam biasa 12 ticks, 36 ticks. Okay, exit. So untuk yang pertama Februari, berapa Februari? 3 Februari. Pukul 11, 3 Februari. Okay. Negatif 12. Okay. Tak payah lama-lama. Okay, second one pun SL berapa ni? 26. Pin 3 Februari juga. Negatif 26. Next. Salaries. Okay. Kat sini ada fair gap. Kat sini dia dah lepas daripada 12 tick. Kita boleh start BE. Tapi BE kita pun what we call that, dia tak lepas lah daripada BE. Dia tak close atas BE. So kita boleh take profit lah over here. So ada 36. Copy 36. Ni 3 Februari juga. Plus 36. Kita cepatnya Saya tak nak drag video ni lama-lama. Ni hari apa? Tuesday. Okay. Oh, sepanjang minggu tak keluar. Tak tahu kenapa sebab tak keluar. Sebab market sideways. So dalam market sideways ni agak susah untuk kita dapat momentum. Dia nak pergi naik atau turun kan. Nak bullish atau bearish. Dan 6 Februari hari Jumaat. Okay, dah 10 Februari masih tak keluar lagi. Saya buat auto.
Okay, ada satu. Ada entry. Keluar pada pukul 16.20. 16 which is 4.20. Entry pukul 5.40. So this one is valid 10 Februari. Okay. So entry kat sini, sini ada fair value gap. Oh, sini tak ada lagi. Exit. Sebab oh ni exit BB. So bila exit BB, better tuan-tuan keluar lah. So kita berapa difference? Ni kira BE lah. Difference 3. 2. 2 tick pada 10 Februari. BE 2 tick 10 Februari. Negatif 2. Okay, teruskan lagi. Okay, ada entry sini satu. Ada entry long. Oh, entry di bawah. Satu tick. So, 12 tick. 12 tick. Okay, dia dah close atas ni. So, that's mean kita kena set fair value gap. Okay, dia buka ke atas. Ni dia tak tutup bawah. So, kita tak perlu keluar. Kalau tutup bawah daripada kita punya fair value gap, baru kita keluar. Sini pun ada fair value gap. Antara dua ni. Oh, sikit. Okay. Teruskan. Okay. Sini dah tutup bawah fair value gap. So, kita akan keluarlah dari position. Sini sampai ni fair value gap kita, dia tutup bawah ni 14. So, kita BE 14 tick positif pada 11 Februari. Plastik. Okay, kita move on je. Oh, sini ada. Sini ada entry plus entry pagi 12. So ini pun exit BB. Exit BB kita dapat. Exit BB ni maksudnya BE jugalah. Tapi tuan-tuan kena tengok lah. Dia punya ni, nama dia ni. Exit by BB. So kita kena keluar lah kalau jumpa exit by BB. Kadang-kadang dia positif, kadang-kadang negatif. Kalau positif maksudnya contoh direction kita yang sekarang ni kita nak buy kan. Dia naik atas. Sebelum dia reach TP3 tu dia dah keluar exit BB lah. Itu boleh keluar lah. So ni 12 Februari. 12 Februari negatif 9. Okay. Kita lanjutkan lagi.
Eh, okay. Ni ada satu. So bila kita tak nampak kotak, dia still valid. Sell 12 ticks, 36 tick. Okay. So bila dia keluar macam ni tutup, dia dah pergi lebih daripada 12 tick. Okay. Bila dia lebih, kita buat sini fair value gap. Tak ada tutup bawah fair value gap tu, kita akan gerakkan lagi sampai sini. So kat sini ada tutup fair value gap. Tutup atas fair value gap. So untuk kita yang moderate ni, kita boleh keluar kat sini lah. 27 tick. Still BE. So dia tak terus direct. Berapa ni? 16 Februari BE 26 tick. Positif 26. Okay, kita teruskan lagi. Ada satu relax. Sell keluar pukul 2, entry pun pukul 2. 2 bukan 2, tepat lah ni. 2 keluar pukul 2.35, entry 2.40. So target 12 tick. Candle ni dah tutup bawah 12 tick. So kita cari FVG terdekat dengan price. Okay. So kat sini price tutup atas, kita keluar lah kat sini. Ini tu here 6 ticks. Berapa? 19. Positif 6. Kita lanjutkan. Instead of kita negatif 12, kita dapat positif 6. Itu pentingnya buat BE. Walaupun kadang-kadang kita punya profit tu kurang sebab dia tak reach 3R atau 3 kali ganda kita punya SL. Tapi at least kita dapat jaga kita punya capital. Okay, ni ada entry. Tak ada fair value gap. Sini ada satu fair value gap. Tapi dia belum reach 12 ticks. Dah reach 12 tick baru kita akan buat start BE fair value gap. Okay, ni dah reach. So the closest fair value gap is over here. Dah ada satu. Okay, dia dah tutup sini. Sini dah tutup dekat fair value gap kita bawah ni. So kita tarik price from here to here. Opening seterusnya kan. Opening seterusnya 8. Ni 23 Februari 8 ticks. 23 Februari 8. Kena sabar sikit Sikit-sikit kita ambil. Rasakan positif tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang kita nak, positif.
Ni keluar exit BB. Siapa yang high risk trader yang nak tunggu TP3, kalau dah keluar ni, saya cadangkan terus keluar sekali lah. Okay. Ni keluar signal. Signal keluar pada 22.50, pukul 10.50. Entry pada 22.55, 10.55. Okay. Sell macam biasa. Okay. Okay, dah tutup bawah. Kat sini tak ada fair value gap. Sini ada fair value gap. Kita teruskan. Okay, ni dia tutup atas fair value gap. Kita keluar lah ke SOP tuan-tuan. Kat sini kita dapat 12 tick untuk 24 Februari. Dua belas 24. Teruskan. Make it auto. Belum ada ni. 12 tak ada lagi. Okay. Sampai ke 12. Okay. Dah ada 12. Kita boleh start untuk BE. The closest BE is over here. Kat sini. Ni candle 1, candle 2, candle 3. So ada gap antara candle 1 dengan candle 3. Oh here tutup bawah tu kita keluar. Okay. Ni ada exit BB, boleh keluar. So ni berapa? 30. Ni kira TP 24 Feb. 24. Sorry. 24 plus 30. This one lepas habis buy, dia bagi sell pula pukul 10 pagi. Terus kita sell. Tutup. Tengok kalau tutup bawah 12, kita boleh start BE. Okay ni. Ada tutup. This one. Okay. Dia tutup. Lepas tu ni pun ada fair value gap. This candle terus tutup. So how much kita dapat? 8 8. So untuk 25 Februari plus 8. 25 8. Dia bila dah BE ni tutup chart Kalau tak kita tak move on. Yang kena cepat move on. Nampak yang ada yang dah exit. Agak lama. Okay. Okay, ada buy. Tu keluar exit BB. Kita keluar lah ni.
Kita keluar 10 teks. Bukan yang ni. Copy. Copy. Berapa bulan? 26. Sini 26. 10 teks. Okay. Candle keluar, kotak keluar pada 2.50 entry 5.40. So masih valid. Kita tengok. And di sini ada fair value gap. Sini ada fair value gap. Sini ada fair value gap. So dia tak potong mana-mana fair value gap. So kita punya TP ni valid. Tengok berapa. 30. So untuk 26 juga kita dapat 30. TP 30. 26. Ada 2 hari lagi. Kita tengok macam mana. 2 hari trading. Dah masuk 27 hari bulan 2. Okay, dah masuk March. So that's all untuk bulan 2. Kita kira kita punya jumlah ticks. Win ada 3, loss ada 3, BE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ticks. Kita ambil calculator. Calculator sini. Negatif 12. Negatif 26. Tambah 36. Tolak 2. Tambah 14. Tolak 9. Tambah 26. Tambah 6. Tambah 8. Tambah 12. Tambah 30. Tambah 8. Tolak 10. Tambah 30. Total 111. Positif 111. So darab dengan 25. Kita dapat 2,775. Ada berapa kontrak ni? 8. 8, 11. 11 tambah 3, 14. So RM9. RM18. Apa ni? 8 tambah 3 tambah 3. 14 darab 18. 252. 252 tolak 2775. So inilah per kontrak kita dapat 2523 untuk bulan Februari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ni Februari. So itu saja saya punya perkongsian untuk kali ni. Tuan-tuan boleh tengoklah kita punya group. Saya akan share video ni nanti.
Ni untuk minggu pertama Mei. So saya akan share lah macam ni. Jadi report ni Januari hari tu. Saya akan share untuk Februari. So that's all. Thank you everyone. Harap membantu untuk tuan-tuan dan puan-puan trade dan buat keputusan sendiri lah dalam trading dengan menggunakan indikator FCPO 5M shooter by Cho Trader. Okay, that's all. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.